Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Imam. Terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa qaryah. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya telah mengedarkan pada tuan-tuan beberapa buah hadis dan ayat-ayat Al-Quran untuk kuliah kita pada malam ini. Jadi yang mana yang dapat pamphlet tu boleh buka. Bahagia itu simple. Bahagia itu simple. Sebab ada orang yang meletakkan macam-macam syarat untuk jadi bahagia. Kalau nak menikah, nak bahagia, dia nak suami macam ni, isteri macam ni, nak hak nu, nak ni, lama-lama tak dapat. Nak bahagia ni senang je. Tapi ada manusia yang menjadikan nak dapat bahagia tu banyak syarat saja. Kehidupan dia tu nak banyak syarat. Kalau pakaian macam ni, hak ni tak mau. Kalau nak rumah macam ni tak mau. Makan macam ni, makan tu tak mau. Lama-lama apa yang Allah bagi pada dia tak seronok pada dia. Padahal kalau dia enjoy dengan apa yang dia dapat, itulah kebahagiaan. Sebab itu saya bubuh tajuk, bahagia itu adalah simple. Mudah untuk mendapat kebahagiaan. Baik, yang pertama. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamuddanna 'ainaik ila ma matta'na bih azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Surah Taha ayat 131 yang bermaksud, wala tamuddan, jangan kamu ni mengarahkan pandangan kamu, ainaika, mengarahkan dua mata kamu ni, pandangan mata kamu ni, ila ma matta'na bihi, ke atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada beberapa golongan daripada mereka yang kafir untuk menikmatinya. Azwajam minhum, yang mana kata Allah, zahratal hayatid dunya, yang menyeronokkan bagi mereka, yang merasa seronok bagi mereka itu, zahratal hayatid dunya, hanyalah keindahan kehidupan dunia, linaftinahum fi, untuk Allah Ta'ala menguji kepada mereka. Baik, yang pertama, ada orang yang meletakkan kebahagiaan itu ialah macam orang lain dapat. Macam orang lain dapat. Kenapalah aku tak dapat isteri macam dia? Dia tengok isteri kita ni balancing out, elemen lari. Nah, ya, silap ni, parah betul ni. Tengok isteri orang pula, Allah, macam Ratu Nigeria. Oh, katalah, wah sungguh, hak isteri aku ni lah. Kadang-kadang kita duk tengok pada orang lain, hak suami ni gagah perkasa, six pack semua ni. Hak laki kita ni, Allah, jalan setapak berhenti. Gout. Kenapa yang aku dapat laki gout macam ni? Tengok laki dia ni, Allah, angkat besi berpuluh-puluh kilo boleh. Nampak? Ada orang yang melihat kepada kemewahan dunia. Harta dia, rumah dia, kereta dia, rumah dia. Allah, tuan-tuan, kalau pergi Sarawak, ada satu rumah, tuan-tuan, daripada Jalan Besar nak pergi ke rumah tu, dia buat tu. Cross tu dia buat tu. Orang panggil apa tu? Yang over tu. Dia buat jambatan tu. Untuk dia saja. Bapa punya kaya, tuan. Masya Allah. Itu di Sarawak. Saya pergi satu rumah orang di Sabah pun kaya. Dia panggil saya pergi makan di rumah dia. Kita tu pantui. Saya kata, Tuan Haji, bisnes apa? Allah, kelapa sawit saja, Ustaz. Oh, banyak kot. Taklah banyak, Ustaz. Seluruh Sabah. Masya Allah. Rumah dia saja, tuan-tuan, 50 ekar. Tuan-tuan, masjid 5 ekar. 10 kali masjid. Rumah dia punya kawasan dia. Ada zoo dalam rumah dia. Dalam kampung, dalam perumahan dia tu. Punya baiknya, tuan-tuan, tiap-tiap hari orang mari datang makan di rumah dia percuma.
Pagi sekali, tengah hari sekali. Mailah bila pun masak, tukang masak berbelah orang Filipina. Allah Ta'ala bagi kat dia. Okey, kadang-kadang kita duk tengok orang kaya ni, kenapalah aku ni tak kaya? Kenapalah aku tak macam dia? Tengok pula kemewahan yang ada pada orang lain, bukan kemewahan, keseronokan dia. Yang Kak Sum sekarang ni cuba tengok ni lah, duduk di sini pakai telekung, nak balik rumah pakai telekung, sidai kain pakai telekung, pergi kerja pakai telekung. Tengok pada orang kafir, Allah tuan-tuan, oi, dia ni pakai seluar gedak. Kita duduk tengok dia pakai t-shirt saja, rasa nak selak ni pakai dak seluar ni. Duduk berjalan, duduk lek ni bawa handphone ni. Hak orang perempuan duk tengok ni dengan stokin lengan, dengan baju, dengan telekung, anak tudung, Allah banyaknya. Kalaulah dia main dah. Maka Allah pesan kepada kita ni, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Allah Ta'ala pesan, jangan kamu cenderung mata kamu duk tengok yang Allah Ta'ala bagi pada orang kafir ni. Yang tu kata Allah, memang Allah bagi kat mereka. Untuk apa? Linaftinahum fihi, supaya menjadikan ujian kepada mereka. Kalau mereka bercari kebesaran Allah dengan kekayaan, kemewahan yang mereka dapat, mereka jumpa. Tapi kalaulah kemewahan, kekayaan, kesenangan yang mereka dapat makin jauh daripada Allah, maka mereka takkan jumpa agama yang benar. Maka dapatkanlah nikmat siap-siap di dunia ni, sebab di akhirat engkau tak rasa dah nikmat tu. Jadi tuan-tuan jangan kecil hati. Sebab ada orang tak semayang. Ada satu pakcik dia main jumpa, dia kata, Ustaz, isteri saya ni tak semayang. Saya tanya, berapa lama tak semayang? Lama dah tak semayang. Pasal apa dia tak semayang? Jenuh dah cakap, Ustaz, tak mau semayang. Jadi boleh tak saya bawa jumpa Ustaz? Saya kata, mai, jap-jap minum kopi boleh. Dia bawa. Tua dah dua-dua pun. Saya tanya, Kak, awak tak semayang? Dia kata, Kak ni Ustaz, semayang lama lah, tapi tak pernah kaya. Hak kafir sekali pun tak pernah semayang, hidup kaya raya. Jadi buat apa Kak semayang tak kaya-kaya? Saya tanya dia, lama dah Kak tak semayang? Ada lah 10 tahun. Saya tanya dia pula, Kak kaya tak sekarang? Tak juga. Tu mana bagus? Tak kaya semayang dengan kaya semayang? Ataupun kaya tak semayang, mana bagus? Semayang malah penting. Allah tak bagi kak kaya dalam dunia, Allah bagi kak kaya dalam syurga. Kaya ni luas. Kemewahan dalam dunia ni tuan-tuan luas sangat. Bila tuan-tuan meletakkan kemewahan dalam dunia itu ialah cara hidup, makan, minum, rumah, kenderaan dan sebagainya, maka tuan-tuan menjadikan kekayaan tuan-tuan adalah sempit. Nombor satu, kaya apa? Kaya hati. Nombor satu apa? Kaya hati. Orang yang jadi redha, kaya hati. Dia tengok muka dia, dia cermin, dia rasa syukur. Allah bagi 2 mata pada dia. Allah bagi kepada dia lidah untuk bercakap. Bukankah Allah sebut dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Allah sumpah. Buka dalam surah Al-Balad tu. Allah Ta'ala bagi kepada kita 2 mata. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni bibir dan lidah. Allah tanya balik tu. Wa walidin wa ma walad. Allah sumpah tu. Demi bapa dan demi anak. Allah sumpah tu. Wa walidin wa ma walad. Main drama hari ni dia buh pula nama Walid. Allah daya Ta'ala. Pejam mata pandang wajah Walid. Padahal Walid tu Allah sumpah dalam Quran. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapa dan anak, zuriat Walid. Walad dan Walid. Ulama-ulama bincang Walad dan Walid ni apa tu? Walid dan Walad tu apa? Nombor 1, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang bapa tu Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. 2, ulama berpendapat bahawa bapa tu ialah Nabi Adam dan anak-anaknya kita, zuriatnya. Yang ketiga, bapa tu siapa? Kita semua dan anak-anak keturunan kita.
Yang keempat, bapa tu siapa? Bapa yang ada anak dan bapa yang tak ada anak. Wama walad, tidak ada anak. Bapa yang ada anak, bapa yang tak ada anak. Allah, ulama-ulama kata 4 benda ni masuk dalam makna itu. Maksudnya apa? Allah bersumpah dengan bapa, Allah bersumpah dengan zuriat anak dia. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, kita ni bukan main-main. Allah sumpah apa? Yang pertama, Allah sumpah tentang Mekah al-Balad. Kemudian Allah sumpah tentang Nabi Muhammad. Allah sumpah tu demi Nabi Muhammad. Kemudian Allah sumpah demi bapa, demi anak. Allah nak cerita apa? Mula-mula Allah bersumpah tentang bumi Mekah. Kemudian Allah bersumpah dalam al-Balad tentang Nabi Muhammad. Kemudian Allah bersumpah tentang bapa dan anak. Untuk apa? Ni dia jawabul qasam. Jawabul jawab nama dia. Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia ini dijadikan dalam bentuk sulit, susah. Manusia ni sentiasa ada dalam keadaan susah. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila manusia mempunyai hati yang besar. Nampak tak adik? No. Adik ke kucing, Ustaz? Kucing kan? Ha? Bila manusia start jadi sulit, kabad. Kabad maknanya sulit, susah, risau, susah hati. Itu nama dia kabad. Kita ni faham kabad memang mercun. Memang mercun, pompang-pompang, boh kabad. Tak pun nak bagi masak pisang tu cepat, boh kabad. Kabad tu makna susah hati. Tuan-tuan sekarang pun duduk dalam masjid ni pun susah hati. Bila nak habis ceramah ni? Silap dekat depan, dekat kacau. Keluar payah. Susah. Susah tu bila mula-mula dilahirkan. Bila manusia jadi, daripada berjuta-juta kromosom, berjuta-jutanya tuan-tuan benih tu, Zygote tu nak lawan, nak masuk tu pun susah. Nak jadi manusia bercampur benih perempuan dengan benih lelaki-lelaki, yang betul-betul kuat saja yang boleh jadi manusia. Yang tu saja pun dah sulit lah. Kemudian jadilah dia segumpal darah, seketul daging, kemudian jadi tulang belulang. Daripada mula mengandung sampailah kepada bersalin. Susah kata Allah. Wahnan ala wahnin. Susah atas susah. Adakah bila beranak mak jadi susah, bapak jadi senang, mak jadi senang lepas beranak? Tak. Waktu mengandung susah, lepas beranak lagi susah. Saat demam, saat jatuh, saat teriak. Budak dalam perut mana ada teriak? Tuan-tuan pernah tengok budak dalam perut teriak? Mak duk tidur, mengandung, duk dengar. Oh, anak siapa teriak? Tengok kat perut isteri lah, anak kita dalam perut. Mana ada, tak? Melainkan anak gula betung. Tapi lepas beranak, isteri teriak tak berhenti. Tukar nama 4 kali. Lah nama Ahmad Albab, baru diam. Saya tukar nama 3 kali, baru diam. Mula-mula nama saya Syuaib. Lepas Syuaib Ikram. Lepas Ikram Muhammad Kazim. Terus jadi baik terus. 3 kali pak saya tukar nama. Tukar nama. Boh nama Syuaib. Teriak siang malam. Boh nama Ikram. Lagi teriak. Boh nama Kazim. Baru diam. Sampai lah duduk diam. Subhanallah. Tu nama dia sulit. Adakah kita ni daripada beranak nak jadi budak boleh bercakap? Senangkah kita? Sulit tuan-tuan. Cucu saya tadi main gunting. Luka. Kita dah kata dah jangan main. Nak main juga. Main-main luka. Tok dia hantar gambar ni. Abang luka pula dah. Pergi klinik apa okay? Orang kata jangan main. Nak main. Tu nama dia sulit. Kesulitan ini sampai bila? Sampai kita mati. Allah sumpah dalam Quran. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi tuan-tuan nak harapkan kesenangan. Sabar saat dulu. Dunia bukan tempat senang. Dunia bukan tempat enjoy. Dunia bukan tempat seronok. Dunia adalah tempat risau. Ni nak risau pula dah. Mereka kata kena buh pelapik muka, pelekat muka, topeng muka pula. Sudah. Macam mana lah besok nak semayang lah. Main jarak sedepar pula. Duk tengok bau ni lepas ni kena pula apa ni. Dia main.
Duk tengok motor susah hati, tengok kereta susah hati. Kan khusyuk sembahyang. Duk teringat kereta. Buatnya motor tu calak lah ya kereta. Tengah duk sembahyang. Tengah duk sembahyang. Duk cari kunci. Duk gagah pokek ni. Pokek ni. Tang belakang ada. Allahu Akbar. Susah hati tuan ni. Maka kalau tuan-tuan tengok dia bahagia, dia seronok, pun belum tentu dia bahagia lagi. Belum tentu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat orang senang tu bahagia. Tuan-tuan ingat orang kaya tu bahagia. Belum senang. Jadi apa yang kita ada ni, nikmatilah dengan syukur kepada Allah. Yang Allah bagi dua hidung ni elok dah. Jangan duk ejah lagi dah. Ada yang pergi ejah, pergi letak subang. Ada yang ejah, pergi jadikan bubuh hidung jadi mancung. Ada yang ejah tuan-tuan, telinga dia capang, dia buat operate tolak ke belakang. Satu kekai, satu capang. Lagi orang takut. Ada yang pergi ubah muka supaya jadi cantik. Muka jadi putih, tangan hitam. Menakutkan. Dapat kan Datuk apa tak? Muka putih, tangan hitam. Lagi takut tuan-tuan. Dengan suara dia pun kita takut. Jangan duk kata apalah. Enjoy lah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Keluarga ke, anak ke, rumah ke, isteri ke, suami ke. Seronok lah. Nama dia apa? Reda. Maka bila kita reda, bila kita syukur, bila kita sabar, bahagialah kita. Ni buat siapa yang jadi tak bahagia ni? Sebab kita tak mau. Kita duk nampak yang lain. Padahal orang lain tu ada masalah. Dah ustaz, dia berdengkok ustaz. Kipas tak payah pasang ustaz. Pusing sendiri ustaz. Punya kuat tu. Bisin ustaz. Kau pergi hospital. Pergi tengok dalam dia ni pernafasan dia. Ada benda yang menghalang dia jadi berdengkok. Menghalang dia tidur, akhirnya jadi berdengkok. Pergilah hospital. Tak ustaz buat ayak penawar boleh dah. Ayak penawar apa? Pergi buat operate. Ada sahabat saya tuan-tuan, dia buat operate dengkor lah, tak dengkor lah. Operate dengkor mana ustaz? Potong hidung terus lah, tak bunyi apa tuan. Itu kalau kena ayam hujan tu, masuk dalam mulut. Pilah. Cara paling mudah nak berdengkor supaya tak berdengkor apa dia? Tolak suami kita mengiring belah kanan. Yang jadi berdengkor tu sebab dia tegak tengok siling. Tidur menentang. Maka tolakkan dia. Tolak ustaz, dia main sendai dengan bantai. Tak pun sendai dengan kaki, sedang dengan tangan. La ilaha illallah. Baik, nombor satu. Apa yang Allah bagi pada mereka tu, yang kafir ni, mewah hidup, seronok hidup, enjoy hidup. Itu fitnah untuk dia. Jangan duk jadi apa kan. Masalah kita ni, apa yang mereka buat, semua kita nak tiru. Semua. Mereka buat konsert macam ni kita buat. Mereka main bola macam ni kita buat. Mereka berlakon macam ni kita buat. Mereka buat parti kita buat. Mereka buat enjoy kita ikut. Ikut belakang. Kenapa nak ikut? Adakah kamu bahagia bila kamu ikut mereka? Saya teringat tahun 88, 89. Saya naik bas lompat-lompat. Depan saya tu ada budak duk baca majalah Varia Pop ke apa zaman tu. Semuanya rockers, rambut panjang, kaki halus je. Seluar jean koyak begitu. Yang belakang budak yang baca Varia Pop tu, Mak Saleh dua orang. Depa punya duk gelak, kik duk gelak. Saya kata orang putih ni gelak pasal apa? Depa gelak orang kita jadi rock. Tak nampak rock langsung. Nampak macam chopstick. Tak usahlah, kita ada budaya kita sendiri, kita ada amalan kita sendiri, kita ada. Banggalah dengan apa yang ada. Ni saya rasa seronok bila tengok daripada jauh. Tengok masjid tuan-tuan ni, saya rasa bangga habis. Seronok dah tuan-tuan. Ni apa pula perancangan nak buat lepas ni buat. Saya tak tanya tuan-tuan. Perancangan apa lepas ni saya tak tanya. Yang saya tanya, subuh ramai. Saya tanya kat Tok Imam ni, subuh ramai. Alhamdulillah Ustaz, ramai Ustaz. 2-3 orang dah Ustaz, Alhamdulillah. Tu dia. Jangan masjid bakal cantik lawa subuh 5 orang. Jadi tunggu, tak ada Tok Imam. Dah telefon dah, tak panggil lagi. Astagfirullahalazim. Kan Imam sini lah, dia Afrika ni. Saya rasa seronok pasal tuan-tuan orang muda. Terus dah tengok tempat lain. Tengok tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni bangga lah.
Kadang-kadang kita duk bangga pergi melawat candi sana, pergi melawat pergi luar negeri tu, nak tengok seni bina yang indah, tamadun yang hebat, tinggalan. Tak payah ni, kita ada ni. Kita ingat ni kipas helikopter ni di Kedah ni tuan-tuan, bukannya banyak kipas jenis ni. Salah satu tempat tuan-tuan je. Enjoy lah. Semayang zuhur, lepas semayang zuhur duduk terlentang bawah dia. Pasal nombor 1 sudah. Jangan untuk imam pasal nombor 5. Mai pakai jubah pula terangkat di atas. Jenis sepeda tak pakai pula, sudah tak. Allah, enjoy masjid kita. Ni masjid kita. Yang kita tak mai, pasal apa? Yang kita tak imarah, pasal apa? Yang kita tak semayang, pasal apa? Bahagia dengan semayang berjamaah, bahagia dengan kapek yang cantik, bahagia dengan tandas yang bersih, bahagia dengan PA sistem yang bagus. Bahagialah tuan-tuan. Sebab kita kadang-kadang meletakkan syarat yang banyak sangat untuk bahagia. Aku bukan tak suka masjid tu, dia macam apa? Tak, tu imam dia baca lambat. Tak apa, hang jadi imam. Aku kalau jadi imam tak boleh langsung. Ini masalah dia. Enjoy sajalah. Kadang-kadang kita buat syarat yang banyak, lama-lama kita tak main masjid. Tapi saya tengok pada tuan-tuan, insya-Allah. Saya tak tanya hal lain, saya tanya subuh. Subuh ramai tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah pelihara dia. Allah pelihara taman kita, Allah pelihara kampung kita, keluarga kita, diri kita, negeri kita. Dan ni tempat kita semayang subuh. Saya tak berani bergaduh dengan orang semayang subuh. Saya tak berani tekak dengan orang yang semayang subuh. Sebab Nabi terang-terang sebut, orang yang semayang subuh, Allah jaga dia. Buat apa kita nak tekak dengan orang semayang subuh? Baik, yang kedua. Kita baca hadisnya. Al-birru husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi sadrika. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Baik. Apa dia yang menjadikan kita bahagia? Nabi sebut dalam hadis ni, al-bir. Al-bir, kebaikan. Kebaikan itu husnul khuluq, adalah dengan berakhlak yang mulia. Kenapa kita jadi bahagia? Kerana akhlak bagus. Akhlak datang daripada mana? Nombor 1, akhlak datang daripada perangai. Saya tengok tuan-tuan susu motor pun saya seronok. Alhamdulillah. Sebab ada susu motor tak ada akhlak tuan-tuan. Motor dia duduk atas orang. Motor atas motor. Kau suka dia nak selit. Tu. Cara parking kasut. Saya tengok tuan-tuan. Elok kasut. Tak tahu kau ada orang susun. Saya pergi ceramah di Pulau Pinang. Belah-belah balik pulau atas. Ada budak duduk susun. Kita duduk ceramah, dia duduk susun. Rajin lah. Susun. Sekali orang balik, orang sarung jalan terus. Kerja dia susun saja. Pegang kasut ni. Allahu Akbar. Jenis tu pula. Tuan-tuan ni tak payah macam tu. Memang susun lah. Nak tengok akhlak tak akhlak, pergi tengok tanda. Walaupun 2 bulan tuan-tuan, kalau akhlak buruk dia conteng habis. Kalau akhlak buruk tuan-tuan, lama dah cabut pintu. Walaupun 2 hari. Kalaulah akhlak buruk 2 hari, sumbat dah tanda. Tapi kita ni dididik dengan cara berakhlak. Tak ada siapa pun conteng tanda. Nak tengok orang akhlak tak akhlak, tengok tanda penuh. Kita basuh tu nak buang air, tak jadi buang tu. Tarik zip je, baca lu. Kazim bodoh, Kazim haram jadah banyak. Banyaknya Kazim bodoh. Lalas tak jadi apa, tarik zip, buka keluar balik. Aku tadi masuk jamban buat apa? Tak lupa kan. Buruknya perangai kita ni. Allahu Akbar. Nombor 2, akhlak tu datang daripada apa? Cara bercakap. Tak memfitnah, tak mengada, tak mengata, tak mengadu domba. Itu orang yang akhlak dia baik. Nabi kata, man kana yu'minu billah falyakul khaira. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, cakap yang baik-baik. Kita di sini semua beriman pada Allah. Tak percaya, tengok piah atas kepala. Tengok baju di badan, jubah ada, baju Melayu ada, Barcelona ada. Yang ni apa? Kedah. Nah, sang kenari. Okey. Tapi bukan macam tu. Kalau setakat pakaian, semua orang jadi baik.
Kalau pakaian ni lambang beriman, hak dalam ni semua baik tuan. Tapi Nabi tak cakap macam itu. Nabi cakap yang beriman itu ialah perkataan dia ialah perkataan yang baik. Kalau semua kata pakai kepiah ni baik, pakai songkok ni, pakai jubah ni baik. Oh, tuan-tuan, ada orang langsung rambut pun tak ada, pakai jubah. Kasut pun tak pakai, selipar, awak beg berjalan, baju oren. Tu kira baik sungguh. Ada orang yang tak buang serban 24 jam, main hoki pakai serban. Adakah dia baik? Tak. Nabi kata, Nabi letak kepada mulut kita. Tu akhlak. Kalau rasa nak bahagia, jangan mengata ke orang. Orang takkan saman kita. Kalau rasa nak bahagia, tosah ulah benda yang kita tak tahu. Orang takkan saman kita. Lah duit kita ni habis bayar saman orang je. Dan zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman dia suka provok. Ada orang yang nama dia cyber troopers yang mereka ni akan buat cerita tak betul. Cerita tulis dalam media massa, tulis dalam muka buku, tulis dalam toktik, tulis dalam internet, baca. Nampak ni. Kita pun ambil buat jadi model ceramah. Sedangkan benda tu tak betul. Kita tak siasat, kita tak kaji, kita ambil je nampak. Kena zaman, habis duit gitu. Lepas ni benda yang kita tak tahu jangan layan, tuan. Jangan ulah, tak ada faedah pun. Baru ni wartawan tanya saya, Ustaz, apa komen Ustaz bercerai dalam live TikTok? No comment. Pergi jumpa Jabat Agama. Yang nak jatuh talak sah tak sah Jabat Agama. Tuan Hakim, Tuan Qadhi pergi jumpa dia. Saya tak tahu. Mereka pun rajin tanya saya. Apa-apa berlaku tanya saya. Ustaz, pendapat Ustaz tentang artis yang ditangkap khaluat jam 3 pagi. Saya tak tahu. Yang tangkap dia Jawi. Tanya Jawi, tanya saya. Pasal apa? Saya Jawa. Jauh tu. Jawi dengan Jawa jauh. Yang kita nak ulas pasal apa? Nak selamat, dek. Jaga mulut. Jangan maki orang. Jangan mengata ke orang. Jangan ngumpat ke orang. Lama-lama tak ada siapa yang benci kita. Duduk dia. Tak, tapi kami Ustaz. Kami belah-belah kami memang cakap lagu tu. Lagu apa? Biasa. Pelak apa. Biasa Ustaz. Dosa lah jadikan sebagai satu perangai. Benda yang tak elok buang. Tak pelak tu nampak dah. Nampak je tuan ni. Bukan bukan sini di Afrika ni tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nabi kan, Nabi ambil pelepah. 2 pelepah pacak pada 2 kubur. Sebab Nabi kata, aku mendengar suara yang ngeri yang keluar daripada kubur ni. Maka aku letakkan 2 pelepah ni supaya waktu dia hijau, dia jadi sejuk lagi. Mendoakan dia, taklah dia dihisap dalam kubur. Kenapa ya Rasulullah? Seorang kerana mulut, seorang kerana kemaluan. Yang kerana mulut pasal apa? Berjalan keliling kampung, duk laga-laga ke orang. Hari ni kita tak payah jalan kampung, kita berjalan dalam laman sosial. Ambil ceramah orang, copy paste pendek-pendek, buat. Nampak dia kata apa? Nampak dia kata apa? Akhirnya ustaz tu kena hentam. Akhirnya ustaz tu kena tibai. Tengok orang ni buat apa. Orang ni buat apa. Tengok. Tak tahu apa tuan. Ni tangan kita ni. Tak ada akhlak. Buat benda bukan-bukan. Saya lagi suka tuan-tuan kalau kita ada media sosial sekarang. Gunakan media sosial. Pupuk kasih sayang. Saya tengok ada satu budak Melayu kita. Pimpin tangan Acik. Orang India. Lintas jalan. Saya suka. Dia Melayu, makcik itu India, lintas jalan orang tua tu. Contoh. Tak ada lah kita nak bergaduh dalam masyarakat. Tengok satu orang lelaki-lelaki Melayu duduk tepi jalan, makan nasi, tiba-tiba anjing datang. Dia cari bekas, dia bagi nasi setengah kat anjing, setengah kat dia. Ngap makan. Anjing tu. Kita kalau tengok anjing macam tu, nak apa? Orang makan, tengok. Dengan kucing pun kita marah. Kita duduk atas meja, kucing nak apa? Orang lapang amat kacau orang. Kalaulah dia pandai masak, dia tak minta kan. Dia pergi market beli sendiri ikan. Apa salahnya bagi takkan miskin kita? Tu nama dia akhlak. Jangan duduk laga-lagakan orang. Gunakan benda ni untuk jadi baik masyarakat. Tunjuk benda yang baik, bukan tunjuk benda jahat. Lidah hari ni ada 2. Satu lidah yang bunyi, satu lagi lidah tak bunyi. Ini nama ada ni tangan ni.
Yang ni yang jahat ni. Tuan-tuan sekarang ni dalam masjid ni semua diam. Lidah. Tapi tangan duk bercakap. Tengah duk jawab WhatsApp. Abang kat mana? Masjid. Buat apa? Ceramah. Siapa? Kazim. Okey ke? Boring gila. Tangan ni jalan tuan-tuan. Subhanallah. Yang ni jahat. Nombor 2, paksa kencing tak selesai. Yang diseksa dalam kubur tu masalah kencing, istinja, basuh tak betul. Tak basuh, senang cakap. Naik motor nak pergi Kulim ni, jumpa ladang sawit nak terkencing, berhenti kat kebun pisang, kebun sawit, talau kat pokok pisang, bergoyang kat pisang, punya derah kencing dia. Kocok, tarik seluar jalan. Hai, tak basuh bang. Diamlah hang. Bisin. Saya kira aku basuh lah. Oh, sudah. Ni sekarang ni, dia nak pergi wukuf lah. Gaduh pula dah kita. Tak, mereka wukuf hari esok. Kita 9 Zulhijjah. Hari Jumaat ni lagu mana ni? Kita nak puasa bila besok ke macam mana Ustaz? Oh, sudah. Ikut kita lah. Kita 9 Zulhijjah, hari Jumaat lah. Mereka bukan kami pergi mereka. Tak, kita tu kata apa nama ni payah lah. Tak, kita kena ikut Mekah tak? Kita sekarang pukul 10. Sekarang ni pukul 10. Kalau di Mekah sekarang pukul apa? 9, 8, 7, 6, pukul 5. Maghrib tak masuk lagi. Terus bayar maghrib lagi. Awak tak bayar maghrib lagi. Tak masuk lagi di Mekah. Kita dah isyak dah. Lah kita ikut Mekah. Oh, dalam buat ni ikut Mekah pula. Sembahyang biasa tak ikut. Tuan-tuan janganlah sembahyang isyak lagi. Maghrib pun jangan sembahyang lagi. Bukan masuk lagi dia baru pukul 5. Abang tak sembahyang maghrib ni bang. Tak sembahyang isyak ni bang pukul 10 dah. Dah abang ikut Mekah. Hang duduk di Malaysia, ikut Malaysia lah. Kita puasa 9 Zulhijjah, gaduh sepak. Tak, habis-habis gaduh, penin. Dah meninggal sahabat kita tu. Penin, buat ni masalah. Saya pula sambung pula tentang ni. Terus duduk penin lah. Simple je. Hang pun tak sama waktu, hang nak ikut sana. Kita waktu, dia pergi depan lah. Ini penin, duk ajak orang pergi penin bersepak. Tak, kalau kira. Hang nak kira apa? Aku nak ambil sempur, kira kan hang. Sudahlah. Simple punya hidup pun tak lah. Baik. Jadi apabila kita mempunyai akhlak yang baik, hidup awak bahagia. 3. Akhlak yang baik itu apa? Ni dalam masjid. Duk ramai-ramai macam ni. Nabi suruh apa? Berwangi-wangian. Itu akhlak. Baju cantik-cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Nabi suruh buat akhlak. Ni baju seminggu tak basuh. Asal balik sembahyang isyak, sidai kat paku. Besok pakai balik. Habis sembahyang isyak, sidai kat paku. Seminggu dah duduk sidai kat paku. Duduk sebelah dia lah hapak lah tuan-tuan. Bukan orang sini lah. Ni Afrika ni. Orang macam ni tuan-tuan kena sembuh. Spray baygon ke apa tuan-tuan ni. Duduk dalam masjid ni. Jaga ketiak ni. Sebab tu ada 5 benda yang fitrah ni. Mencabut bulu ketiak. Fitrah. Bersih. Abang-abang cabutlah bulu ketiak. Tak nampak maskulin. Tu pakai singlet lagu tu. Sujengkat ni. Bodoh Adin oi. Maskulin. Maskulin belah otak hang. Nabi suruh cabut buang. Hang duk belah pula. Saya kalau jantan bulu ketiak panjang lagu tu tak apa saya boleh terima lagi. Orang perempuan lah lagu tu duduk tuan-tuan. Lah mangah oi. Odoh ngak mangah oi. Duk sidai kain berkemban. Angkat kain ketiak. Si angkat kain ketiak mangah oi buanglah. 2 nu potong hari-hari. Rambut hari-hari tu. Kita ni bila masuk dalam tandas duk tengok ni rambut ke apa ni. Berapa tahun hang tak buang ni? Kena buat tuan-tuan oi. Nombor 3 apa dia? Berkhitan, bersunat. 3-4 hari lepas ada satu makcik bawa anak dia, anak darah besar dah, anak darah. Dia tahu ustaz, anak saya tu tak sunat lagi. Loh, buat dia kecil-kecil tu tak sunat. Tak tahu, tak teringat ke apa. Ni nak buat lagu mana ustaz?
Kalau saya nak sunat boleh tak? Takkan saya nak sunat makcik oi. Pergi klinik lah, cari klinik perempuan ada boleh sunat. Bukannya buang perabih, buang kulit sikit je. Saja nak tanya tu orang bukan Islam masuk Islam tu. Orang perempuan, dia sunat juga, hak jantan sunat juga. Sikit saja hak perempuan tu. Yang ketiga, yang keempat daripada apa dia? Ni yang disukai bersuci, nama dia apa? Bersiwak. Yang kelima, berwangi-wangian. Jadi tuan-tuan, kalau kita buat benda ni, itu nama dia akhlak. Orang suka kita, malaikat suka pada kita. Yang keempat, akhlak tu apa? Penampilan. Segak, kemah, bergaya, butang, baju penuh. Abang-abang yang pakai jubah, pakai butang habis. Inilah jubah, butang sampai ke pusat, tak ada butang pula. Lubang butang ada, butang tak ada, tengah-tengah. Jaga tu, nampak adik kita ni kemah, jubah putih, butang 6 ke 5. Kemah tu. Sampai ke sini. Nak melapas pasal esok nampak tu tak? Allahu Akbar. Itulah nama dia akhlak. Ni tak tuan-tuan duk pakai jubah Yaman tenganga sini. Tengok tuan-tuan tengok ada jubah Yaman tu. Butang dia macam tu. Tak ada butang, ada straight 3, nganga di bawah. Tu kalau sujud tu, jenis tak pakai spender apa semua tu, nampak apa tuan? Seluar panjang tak pakai, seluar dalam tak pakai. Tiba-tiba jubah saja, tak butang pula. Tenganga waktu dia rukuk. Dia pun nampak. Rasa macam pernah tengok taman lah. Sudah. Jagalah akhlak bang, pakaian kita. Jangan ada nampak zuhud. Ada orang kata, Ustaz, saya zuhud Ustaz. Tu bukan zuhud. Tu selekeh. Zuhud maknanya tak menyimpan di dalam hati. Tu zuhud. Dia ambil dunia ni, dia tak simpan dalam hati. Dia cuma letak tapak tangan. Nak sampai zuhud. Pakailah kepiah lawa, tak apa. Habis-habis ceramah Ustaz, boleh tukar kepiah. Boleh ambil. Tu zuhud. Tu zuhud. Saya ceramah di mana? Bye-bye. Assalamualaikum. Buka tingkap. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ada satu budak muda, dia cabut kepiah saya. Dia pakai ambil saya punya. Hai. Macam hang tuah dengan jebak ni. Tak apalah rezeki hang ambil. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Nayong. Itu tuan-tuan pakaian kita. Kadang-kadang tuan-tuan orang minta saya lancarkan kutipan derma. Saya pula duit tak ada. Yang ada cuma jam. Tak apa. Siapa yang nak jam saya? Ambil lah. Siapa nak jam saya ni ambil. Dan duit dia bagi pada tabur masjid. Itulah zuhud. Saya tak kata saya zuhud. Saya nak cerita. Itulah makna zuhud. Tak simpan dalam hati. Adakah bila saya bagi jam ini, maka saya tak ada jam? Tak. Saya balik rumah dapat pula jam lah. Hari jadi saya dapat jam lah. Saya pun adik-beradik macam air tompel. Haram. Apa hadiah minta ayah tak ni? Saya pun adik-beradik tu juga tuan-tuan. Husin Al-Buaya ke apa nama ada air tompel tu? Pakai Yahudi mabuk mana kau tadi? Allah tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala ganti. Jadi tuan-tuan hari ni kita nak lancarkan. Masjid kita ni cantik. Tapi taklah siap sepenuhnya lagi. Jadi kita lancarkan untuk kutipan dana pembangunan pagar. Ya, tembok kita, pagar kita supaya lebih selamat. Masjid kita tersusun. InsyaAllah. Jangan takut tuan-tuan. Ustaz tak nak bagi jam Ustaz. Sayang pula jam ni tuan. Jam ni murah, tisut murah ya tuan. Saya rasa jam saya, waktu saya lancarkan kutipan derma, saya rasa dah lebih daripada 10 biji. Jari saya kecil, tangan saya halus, dia ikut tangan. Jadi bila dia orang beli, dia kata, Ustaz ada hak Ustaz potong itu ada. Tak tahu saya lempak tak mana tak. Kalau ada nak sambung balik, dia besar. Lengan saya besar, lengan Ustaz halus. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan bila kita masuk dalam pembangunan tadi, masjid tuan-tuan ni 11 juta ni tuan. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi nak membangunkan masjid itu mudah. Nak menjalankan aktiviti itu payah. Nak tarik orang, nak kekalkan orang datang belajar itu sangat susah.
Jawatan kuasa saja tak mampu buat, melainkan sokongan daripada tuan-tuan. Saya nak buat sekolah di Ipoh sekarang ni, di Sungai tuan-tuan. 11 ekar. Tuan-tuan 11 juta. Tanah yang saya buat sekolah tu 11 ekar. Oh, subhanallah. Cukup susah nak buat. Tapi kena buat. Untuk apa? Untuk saya kata pada isteri saya, tadi dia cakap. Sebab tadi baru saya jumpa dia. Semalam saya di Bera. Sebelum di Bera, saya di Pulau Pinang. Malam ni saya di Padang Serai. Besok pagi di sekolah. Malam besok saya di TV Al-Hijrah secara langsung, Labbaik Allah. Hari Jumaat, pagi saya di Astro secara langsung, seni. Malamnya pula tuan-tuan, saya secara langsung Salam Baitullah. Malam Raya, Salam Baitullah, TV1 secara langsung. Ustaz tak balik rumah? Tak balik rumah. Kerja saya berjalan. Isteri saya tanya, abang, kita dah tua bang. Tak nak rehat lah. Tak nak rehat lah. Saya kata rehat dalam kubur lah mama. Kalau abang rehat, sekolah pun rehat. Kalau abang rehat, sekolah pun tutup. Siapa nak cari dana untuk buat sekolah? Tuan-tuan di sini kuat. Jawatan kuasa kuat, hebat. Masyarakat hebat. Saya seorang Lone Ranger nak bangunkan sekolah. Jadi orang tanya saya, Ustaz jangan komplain. Memang saya tak komplain. Sebab saya yang buat sekolah. Yang kata buat pasal apa? Dah tak ada duit, duduk dia. Sebab tu saya tak pernah collect duit orang. Saya tak pernah minta dalam ceramah. Saya tak pernah. Pasal apa? Sebab saya yang nak buat. Tujuan saya buat apa? Supaya saya dapat pahala. Bila saya dapat pahala, saya nak kongsi dengan mak saya, arwah bapa saya. Sebab saya tak pernah cium tangan bapa saya. Saya tak banyak pahala dengan bapa. Saya tak pernah cium pipi dia. Saya tak nak beli kain pelikat Cak Gajah duduk pada ayah saya. Saya tak boleh beli motor kat dia. Saya tak pernah hantar dia pergi haji, tak pernah hantar dia pergi umrah. Sebab dia meninggal umur saya 8 bulan. Bila masa saya nak buat? Ayah saya pergi haji umur dia 13 tahun. Dia meninggal umur dia 36. Waktu tu umur saya 8 bulan. Jadi macam mana saya nak dapat? Itu saya buat. Saya kata kat isteri saya, mama pun dapat pahala. Sebab duk jaga anak, jaga rumah tangga, pahala dia pun share kat mama. Jadi jangan komplain. Tuan-tuan, ada orang yang boleh buat kerja macam tu. Ada orang yang tak boleh buat, tapi dia jadi macam tuan-tuan. Mai semayang jemaah, mai mengimarahkan, mai tolong kita, esok buat korban, mai tolong semayang, mai tolong bersih masjid. Mai tolong bagi wakaf, mai tolong bagi derma. Tu pun boleh tolong kita dah. Yang pentingnya ialah aku senang dalam kubur. Pasal takut tuan-tuan kita tengok hari ni mati senang sangat. Tengah duk dengar ceramah mati, tengah tidur mati, tengah gelak mati, tengah menguap pun mati. Apa jenis ni? Menguap mati. Sebab apa? Tak tutup mulut. Bulan puasa dia kata setan kena rantai tak? Tu yang saya tak tutup. Menguap luar, wah, sangkut mati tak boleh bernafas. Allahu akbar. Yang kedua, wal ismu ma haka fi sadrika wa karahta. Yang kedua, dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Maka bila kita buat, kita takkan jadi bahagia. Tuan-tuan nak bahagia? Nak bahagia akhlak bagus. Nak bahagia tak? Jangan buat dosa. Bila dosa ni kita buat, dia jadi hati kita ni nuktatun sauda, jadi titik yang hitam. Bintik yang hitam. Maka pada masa itu tuan-tuan takkan seronok. Kerajaan melapor, Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan peningkatan kes HIV AIDS. Peningkatan ini berpunca daripada, tuan-tuan kalau dengar berita tu, aduh. Pak siapa yang susah hati? Pak saya hang buat. Gatai main pondan. Kalau hang tak main pondan, hang tak jadi. Takut apa? HIV ke apa? Kalau mampu pergi ke aku tak campur apa?
Saya takut tuan-tuan tengok hari ni. Dulu saya berhadapan dengan orang yang main jantan sama jantan. Main. Dia kata, ustaz saya ni. Saya kata, abang tu saya tak mau cerita. Saya tak mau dengar. Pergi tobat. Saya tak tahu ustaz duk teriak pergi tobat. Saya tak mau. Dia tengok muka saya. Tak lagi? Ha? Tak lagi? Ha? Dengan aku kena pula dia ni. Jenis apa ni tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Ada yang jenis ni lembu dia sapu tuan-tuan. Siap ambil kerusi berdiri. Lembu pun biar. Celaka dia lembu ni pun. Apa jenis ni tuan-tuan ni? Ada benda yang tak betul yang kita makan yang sampai jadi naluri jadi tak betul. 3 tahun dulu tuan-tuan, waktu Covid, mai laki bini ni mai jumpa, suami isteri ni mai jumpa, dia minta ustaz tolong ubatkan kami ni ada masalah kecelaruan. Kecelaruan apa? Saya suami, ni isteri. Saya suka tengok isteri saya dengan orang lain, isteri saya pula nak saya main dengan orang lain. Depa tukar. Saya kata ni celaru sungguh ni mak. Ni bukan kecelaruan sikit dah. Allah bagi abang ni, isteri ni suruh jaga dia. Yang abang pergi bagi orang lain main dengan isteri abang pasal apa? Tu kami celaru ustaz. Tolong ustaz, kami tak tahu ustaz. 3 tahun dulu main pada 2-3 bulan lepas, polis dah tangkap dah. 60 orang tuan-tuan, 30 pasang sehari ni. Buat ramai-ramai. La ilaha illallah. Yang tak pernah kita fikir dalam kepala otak kita tuan-tuan. Adakah ini faktor pemakanan benda-benda yang haram yang kita makan? Yang bila kita makan kita dah jadi macam babi kan? Tu perangai babi kan? Cuba cek balik tuan-tuan, apa benda yang kita makan ni, adakah benda halal betul? Ataupun ada campuran benda-benda kotor yang menjadikan nafsu kita ni dah jadi macam perangai binatang lah. Dia akan menggelisahkan hati. Sebab tu kena tobat. Di mana tempat nak tobat? Mana-mana pun boleh. Tapi tempat di mana? Salah satu tempat yang menjadikan kita tenang ialah masjid. Besok jawatan kuasa masjid bila dah dapat duit, nak buat pagar saja 600,000, janganlah kunci 24 jam. Buka masjid. Biar orang yang ada masalah mai duduk di masjid, i'tikaf dalam masjid, mengadu pada Allah. Duduk di rumah tak tenang tuan. Di rumah tak tenang, ada singa. Tambah cuti sekolah pula Allah, lagi kuat singa tu. Bangkitlah. Dah lah aku masakkan hampa lah, basuh pinggan hampa pada tidur saja. Ni paling kuat cuti sekolah ni tuan. Tiba-tiba terbit singa mai. Anak jadi malas mau habisin. Dia kata saya tak tenang Ustaz. Saya tak tenang Ustaz. Saya tak tenang. Nak pergi karaoke. Tak mau pergi disco, tak mau pergi isyak dadah, tak mau. Saya tak tenang Ustaz, saya nak tenang. Nak tenang main masjid. Main masjid pukul 3 pagi, kunci pula. Dia lompat pagar masjid, elok peronda lalu. Begini masuk tuan. Tenang sungguh lah, lokap 2 malam tuan. Kesian kat hamba Allah tu. Kawan main nak sembahyang, tapi dah kunci. Dia panjat pagar. Naya orang tahu. Tolonglah cikgu, saya bukan nak mencuri. Saya ni banyak masalah. Daripada saya terjun Jabatan Pulau Pinang tu, baik saya main masjid. Masjid kena menjadikan satu tempat yang membahagiakan orang. Bukan menjadikan makin jauh orang. Oh, masjid dia besar. Tak boleh repot jaga 24 jam. Hari itu aku sembahyang isyak pukul 9.30 pun dia hambat. Tak mau. Saya kena tak? Saya pergi ceramah. Habis sembahyang isyak mereka, saya sembahyang kat belakang. Mereka balik oh. Habis sembahyang tu, sambil duk tutup switch. Saya ingat. Saya sembahyang sebelah switch. Tok siap ke siapa, sambil duk tutup, dia pesan tu. Sembahyang cepat lagi, nak tutup dah. Saya pun angkut, tak apa. Tak layak dia, kesian ke dia pula. Kalau macam ni, macam mana nak jadi bahagia masyarakat? Masjidlah satu tempat yang Allah turunkan ketenangan pada kita. Masjid adalah satu tempat yang nak jadi tembok Zulkarnain pada zaman sekarang. Masjid adalah menjadi bahtera Nabi Nuh di zaman dulu, bahtera di zaman sekarang. Masjid tuan-tuan, masjid adalah Ashabul Kahfi, tempat gua. Anak-anak muda nak menyelamatkan diri daripada satu kerakusan masjid.
Tak perlu lari dalam gua, adik. Yang duk cari 7 orang anjing seekor. Mana Din? Gua tempurung. Buat apa? Kami nak jadi ashabul kahfi. Dunia sekarang penuh dengan maksiat. Ni bawa anjing seekor ni. Tak payahlah bang. Oi. Mai duduk di masjid. Di sini ada semayang jemaah. Kekuatan iman datang daripada semayang jemaah. Sebab zaman sekarang tuan-tuan, orang rajin mengaji bagus. Asatizah banyak bagus. Dia jual harta dia, dia jual semua rumah dia, dia ambil duit tabung haji, dia ambil duit ASB, dia tukar emas. Sebelum dia buat keluar tu, dia main jumpa saya. Dia kata, Ustaz, 15 Ramadan ni, ialah akan berlakunya dukhon. Asap. So, hai, itu tanda-tanda kiamat, Ustaz. Tanda-tanda kiamat. Dajjal akan sampai. So, saya tanya, saya ya. Nak tanya apa kan? So, sebab tu makcik keluarkan semua duit makcik tukar dengan emas. Oh, Ustaz tak tahu ke? Mana saya tahu? Macam mana Ustaz boleh jadi Ustaz? Pelik. Saya tak tahu bila 15 Ramadan nak berlaku dukhon. Mana saya tahu? Makcik dah siapkan di belakang rumah makcik satu store, bilik kebal. Makcik bubuh semua makanan. Jadi kalau Dajjal datang, makcik dah tak lapar, Ustaz. Makcik ingat Dajjal tu tak boleh ngendak kot tingkap. Buat apa tu? Macam cerita dinosaur lah, apa semua kan, mata duk tengok kot tingkap lah. Yang Nabi suruh perkuatkan iman. Yang Nabi suruh perkuatkan ialah iman kita, semayang kita. Bukan suruh pergi simpan Maggi 10 kotak, beras 10 kampit, air 10 tong. Kita tak kebuluh dah leha. Banyak dah makanan kita ni. Dah ni tempat dia. Inilah Ashabul Kahfi. Al-Kahfi zaman sekarang. Nama dia masjid. Sebab tu masjid kena jadi masjid usis ala taqwa, yang dibina pada asas ketakwaan, yang boleh menyelamatkan anak muda daripada kejahatan. Sebab persaingan di luar sana sangat hebat. Kalau kita masjid berdiam diri, masjid berpeluk tubuh, masjid tak buat apa-apa, anak muda akan ramai-ramai pergi tempat lain. Tuan-tuan, ada masjid yang sangat hebat, cantik. Penuhkan program untuk anak-anak muda. Cuti sekolah mereka, Sabtu Ahad mereka, supaya mereka duduk di masjid, belajar di masjid, tuition di masjid. Saya dengar masjid nanti ada perancangan nak buat sekolah pula. Biar mereka duduk di sini, tinggal di sini, tuan-tuan. Tuan-tuan, di luar sana banyak orang yang menghadapi krisis kekeluargaan. Yang nampak sungai, yang nampak laut untuk terjun, bunuh diri. Yang nampak kipas ni, tuan-tuan. Dia main masjid ni, kalau buh tali terjun cantik juga. Ini pun masalah kat tuan-tuan. Allahu Akbar. Duk tenang dalam masjid, tuan-tuan. Pagi-pagi semayang duha. Sabtu Ahad kita semayang subuh berjemaah. Macam hari ni buat kempen. Cuti sekolah buat kempen semayang. Jumaat, Sabtu cuti, main semayang subuh. Hari ni kita buat nasi lemak. Siapa makan, main makan nasi lemak. Tak payah buat kempen dah. Solat subuh macam Jumaat. Tak payah. Masjid kita buat tiap-tiap minggu, tuan. Pukul 5 qiyam. Sagi subuh, lepas subuh buat baca doa, baca Quran. Lama-lama, tuan-tuan. Bagaimana nak jadikan orang di sini mencintai masjid, bersatu hati, bersatu padu? Mimbar. Ni, mimbar ni main peranan besar. Baca khutbah yang Jabatan Agama buat. Habis khutbah kedua tu, sebelum penutup, main peranan. Kepada anak-anak karya Taman Mahsuri, di sini saya beri peringatan beberapa perkara. Tegak tu ya. Pasal dia sebut Taman Mahsuri. Dia tak sebut Taman Kenari. Dia tak sebut Kelang Lama. Dia sebut kita. Yang pertama, lorong 4. Semalam berlaku kejadian pecah rumah. Kehilangan mesin cowai. Cowai? Yang hangat sejuk tu. Oh, cowai. Nampak? Dia minta pada semua tolong berjaga.
Dan saya suka maklumkan juga berlaku kejadian yang menakutkan kita, khususnya perempuan. Dah 2 orang dilaporkan dirogol oleh orang minyak. Jadi pesan pada jiran-jiran kita yang anak dara kita semua, duduk elok-elok. Kunci pintu tingkap ni. Balik-balik rumah kita pergi habaq kat Upasung umur 79, takutlah mak ngah tu duduk diam. Dia dekat. Dan berita Haji Dolah sekarang ada kat Hospital Kulim. Jadi siapa nak ziarah dia pergi lah. Nampak tak sihat sangat dah. Saya dah ziarah kemarin, dia pun tak kenal saya dah. Agak-agak masjid kata apa? Rapatnya kita. Besok minggu depan cakap lagi. InsyaAllah pada besok, kita cuti hari Sabtu, kita akan buat sembahyang subuh berjemaah. Semua kena mai. Dia kena baca macam tu. Jangan dia ikut teks sangat ni. Besok pada hari Jumaat. Janganlah ikut teks sangat tadi. Saya kadang-kadang kita dah tengok ikut teks. Betul ke? Tak percaya tu tengok gerak khas. Adakah polis menyimbang macam tu? Wah, Sarjan, segak awak hari ni. Nampak tak? Biasalah tuan, beginilah pakaian saya setiap hari. Tuan apa khabar? Takkan polis cakap macam itu tuan. Tak percaya tanya abang polis kita ni, dia tahu. Cara cakap lagu mana? Baca khutbah macam tu. InsyaAllah saya merayulah, mai lah. Kalau kita tak mai, siapa lagi nak main masjid kita? Oh, tuan-tuan cuba tengok. Kadang-kadang tegas sangat. Kita hendaklah. Terkejut budak teriak di bawah ni. Kawan dah je 5, teriak tak mau pergi lah. Ada hak terlalu lembut sangat. Islam mengajar kita. Sampai dia nak sebut mengajar kita tu, kita dah teka. Islam apa? Mengajar, mengajar kita. Oh, sudah ni pun parah kan tuan-tuan. Jom tuan-tuan kita jadikan masjid kita ni tempat yang paling bahagia sekali. Anak-anak boleh berjalan, isteri boleh datang, suami boleh sampai. Nak tidur pun tak apa. Ada setengah masjid tuan-tuan, ada dia tengok jemaah tidur, dia mari bantai. Tak tahu perli ke tak tahu. Allah, seronoknya tuan-tuan. Setengah kuih dengan kaki. Ni masjid. Kan tempat tidur. Oh. Kadang kena budak-budak. Mulut tak buka, gigi kencing. Nampak ni ampun. Ni, dia kecil dia. Budak hantar. Dia pun letih 10 minit, 20 minit dia penat lalai dia buka. Tuan-tuan pun penat. Tu yang jadi Turki pusing. Budak. Jadikan. Macam mana nak jadi budak ustaz? Tu kolah yang di belakang banyak. Umum sembahyang Jumaat. Besok adalah aktiviti membersih kolah. Bagi anak-anak yang ingin mandi kolah, sila datang jam 9 pagi besok. Agak-agak orang ramai datang tuan. Boh beris pula dalam tu, sabun beris, mandi tuan tu. Bergolek daripada hujung, bung, patah balik bung, dengan tu imam sekali bung. Ni terlalu banyak pantang larang, tak membahagiakan. Hai. Sing, hai. Lama-lama orang panggil masjid Jepun. Mana pakcik Jepun tu? Kita tak jadikan seronok tuan. Allah. Dan yang terakhirnya, Albirru matma'annat ilaihi an-nafsu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Kebaikan yang kamu buat menjadikan jiwa kamu tenang, manakala dosa yang kamu buat menjadikan kamu gelisah dan ragu-ragu dalam hatimu. Tuan-tuan masuk bagi sumbangan derma. Saya datang dulu tahun 2020. Mula-mula kita nak lancarkan untuk kutipan dana masjid kita. Saya ingat lagi waktu tu kita buat di Surau Asy-Syakirin. Buat dekat Padang. Jawatan kuasa kata kita nak buat masjid. Hari ini selepas 5 tahun tersergam. Cantik, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan rasa apa? Rasa tenang. Aku ada hadiah, aku ada wakaf atas nama mak aku, atas nama bapa aku. Tuan-tuan duduk di sini, semayang di sini, sujud di sini. Tuan-tuan tak rasa apa kan?
pahala ni mengalir pada mak bapak kita. Tuan-tuan ambil wuduk tadi. Saya duduk tengok anak tu ambil wuduk depan saya. Ambil. Habis dia ambil wuduk, saya pun pergi kat cermin. Dia mai kat saya balik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi tak perasan. Tuan-tuan tak rasa ke bila tuan-tuan ambil wuduk tu? 5 kali sehari orang ambil wuduk ni tuan-tuan. Kita yang wakaf. Niat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa aku. Berapa banyak dosa kita terampun, berapa banyak pahala kita dapat. Tenang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tak tenang tu pasal apa? Pasal kita curi kepala paip. Khutbah Jumaat dia cerita. Kemarin 2 kepala paip hilang. Jadi tak tahulah siapa curi ke, orang terambil ke, tak tahu lagu mana lah. Jadi hak mana ambil tu pulang balik lah. Tuan-tuan yang curi agak-agak lagu mana? Kebetulan waktu kita tengok tu imam tengok kita. Oh. Haram jadah orang tu. Haram jadah apa hal? Haram jadah. Ada curi siapa? Kebetulan tu imam tengah doa tu pun tengok dia. Tak tahulah siapa yang mencuri, tengok dia. Kita pun tengok tu imam. Sudah tuan. Dia tahu tak mana? Allah tuan-tuan oi. Sebab tu peluang untuk berwakaf ni akan sentiasa ada. Nanti kalau ada paip yang rosak, tak payah bagi tahu AJK. Pi kedai, pi tukar. Tak dan nak tukar tak. Tengok kipas angin belakang tu. Nazak sakratul maut dah. Makcik di bawah tu lagu tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia ngucap kau jatuh. Pindahlah mak ngah hoi. Tak dan AJK nak tukar, orang main tukar lah. Ni tuan-tuan. Siapa yang boleh buat macam tu hebat ni? Siapa boleh buat macam tu hebat? Dia sendiri tanpa AJK nak mesyuarat, nak bagi tahu lah. Besok saya rasa 600,000 nak buat pagar ni, saya rasa kurang 600,000. Pasal apa? Pasal ada yang kata tak apa Tuan Haji, Tok Imam. Pintu gate tu saya bagi. Saya kedai buat besi, kedai besi ni. Pintu gate besar tu nak sliding ke, nak lipat ke, nak apa? Saya buat. Nanti tuan-tuan, ada orang akan cakap tuan. Tak apa Tok Imam, batak hak bawah tu duk lapik dawai tu saya bagi. Tuan-tuan yakin tuan-tuan. Pasal apa? Sebab memberi tu satu ketenangan. Ada satu Cina, dia datang jumpa saya. Dia kata, "Encik, ya, ini mau bikin tokong." Bukan, ini mau bikin surau semayang. Itulah tokong lah, itu sembah Tuhan Allah punya. Bukan, surau. Yalah, itu sembah Tuhan Allah lah. Ya, surau, bukan tokong. Yalah, itu macam tokong lah. Bukan, semayang. Saya kata apa saya? Saya mau bayar zakat. Cina tak Islam tak. Dalam masjid saya cakap. Saya tak tipu. Saya tanya, you Islam ke? Saya tak Islam. Apa itu pasal you bayar zakat? Bila kita bayar zakat lah, lagi banyak projek, lagi banyak kita dapat. Oh. Hati pun banyak tenang sebab kita sudah itu sedekah. Oh. Itu dia tuan, bukan Islam tu. Dia usaha mari tuan-tuan cari duk cekok pinggang. Mau bikin tokong lah. Doa, surau. Nak bayar zakat tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan berapa ribu orang yang akan duduk di sekolah, yang akan duduk di masjid ni. Saya cakap mula-mula saya buat sekolah dulu, kecil. Saya kata, kita tak tahu tuan-tuan berapa ramai yang akan melawat, yang akan belajar di sekolah kita. Daripada tahun 2005 sampai sekarang 20 tahun tuan-tuan. Tak berapa ratus ribu yang melawat sekolah saya, berapa ratus ribu yang semayang di surau, berapa ratus ribu yang datang. Tuan-tuan bayangkan satu bulan tu ada 40, 60, 70 bas yang datang melawat. Yang sujud, yang semayang. Berapa banyak pahala dapat. Itulah mudah-mudahan yang akan kita dapat di masjid ni. Sampai pada kita, sampai pada keluarga kita, dan itulah yang membahagiakan kita. Bila kita ziarah kubur mak ayah kita, kita tengok kubur tu. Alhamdulillah mak. Rantai yang dapat pada saya tu, saya wakaf atas mak, atas nama mak. Saya pulangkan balik buat masjid mak.
Sagi anak perempuan pula main mak rantai pusaka mak tu cek dapat. Cek tak gamak nak pakai mak Cek bagi balik pada masjid, depa buat wakaf buat masjid. Mudah-mudahan senanglah mak dalam kubur. Itulah perkara yang membahagiakan. Yang tak bahagianya apa? Buka surah Al-Fajr ayat 15, ayat 16, ayat 17, ayat 18 sampai 20. Ayat daripada 15 sampai 20 Allah cerita orang kaya yang tak bahagia, orang miskin yang merasa susah. Kenapa jadi susah? Pertama, sebab tak peduli anak-anak yatim. Kaya jadi tak tenang, miskin lagi rasa hina. Dua, tak bagi makan fakir miskin. Tiga, dapat harta pusaka dengan cara tipu, makan harta pusaka. Dan yang kelima, mencintai dunia secinta-cintanya. Surah Al-Fajr ayat yang ke-16, bermula pada ayat 16, 17, 18 sampai 20. Allah Ta'ala cerita kenapa kita tidak bahagia. Jadi tuan-tuan, last saya ceramah di sini tahun 2020. Sekarang 2025 saya main balik. InsyaAllah kalau nak jemput balik 2030. Nah, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.